Guys, orang tu tanya tak apa beza vibration dan frekuensi? Senang je guys. Tapi kalau korang tak faham, hidup ni pun kadang boleh lari tune tau. Dia macam ni guys, okay? Vibration ni adalah getaran dalam hati tau. So apa yang kita rasa, marah, sedih, takut, tenang semua tu vibration. Macam ombak naik turun. Itu getaran ataupun vibration. Frekuensi pula berapa laju getaran tu ulang tau dalam satu saat. So kalau getaran hati laju tak stabil so frekuensi akan serabut. Kalau vibration tenang steady frekuensi korang cantik. Reality pun akan ikut smooth. Dalam quantum vibration itu adalah gelombang isi tu. Frekuensi pula adalah kadar ulang gelombang tu dan alam hanya balas ikut apa yang dipancarkan. Untuk contoh mudah saya bagi contoh kipas lah Vibration tu adalah bilah kipas tu bergerak. Frekuensi level speed tu 1, 2, 3 tu. Berapa laju bilah tu berpusing. Faham kan? Al-Quran guys dah lama sebut tau. Tidak ada satu pun melainkan bertasbih memujinya. Surah Al-Isra ayat 44. Tasbih tu guys bukan mulut bergerak tau, tapi getaran yang wujud. Setiap ciptaan ada irama sendiri So guys, beza dia simple Vibration itu apa yang kita pancarkan. Frekuensi itu macam mana cepat dan konsisten ia dihantar. So guys, bila vibration betul frekuensi akan line Hidup pun akan jadi senang guys.